Salam sejahtera. Sebelum kita mulakan pembentangan bab 12 dari nodel di sebalik dinara, jom kenali dulu ahli kumpulan kami. Hai, saya Maglinda, si pencerita kumpulan. Saya akan kongsikan peristiwa yang berlaku dalam bab ini. Saya ID, pencari maklumat. Tempat, masa dan sambungan peristiwa, semua saya uruskan. Dan saya pula Hannah, pemerhati watak. Saya akan bongkarkan siapa yang terlibat dan apa yang boleh kita pelajari. Dan saya Rafflesia, pembuka dan penutup cerita. Jom kita selami dunia teknologi dan emosi dalam bab 12. Sedia? Mari kita mula. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan bab 12 dari nodel di sebalik dinara. Dalam bab ini, pelbagai konflik emosi dan pendedahan identiti berlaku, termasuk peristiwa penculikan, rahsia masa silam dan kesan eksperimen terhadap minda manusia. Mari kita lihat ringkasan peristiwa dalam bab ini. Farisha telah diculik oleh dua lelaki, Amin dan Farid, semasa dia dalam perjalanan ke Seremban. Mereka membawanya untuk bertemu dengan Marilyn, yang mendakwa dirinya ibu kandung Farisha. Semasa dalam kereta, Farisha tertidur dan bermimpi seolah-olah berkomunikasi secara minda dengan Marilyn. Namun, dia terjaga secara tiba-tiba apabila pemandu menekan brek. Apabila tersedar, dia sangat marah, menjerit dan menolak hubungan dengan Marilyn. Dia hanya mahu dihantar kepada abangnya, Azrai. Sementara itu, di Saflab, Elia sedang berkomunikasi dengan Shida. Ketika skim terbongkar bahawa Elia sebenarnya ialah Rusmina, seorang wanita yang pernah menjadi mangsa kekasaran Karl kerana menolak permintaannya untuk meninggalkan agama Islam. Akibat kejadian itu, dia menjadi cacat dan identitinya diubah menjadi Elia. Dr. Maxi, Akram dan Khairul Anwar menyaksikan perbualan itu. Mereka sedih apabila melihat kesan buruk eksperimen Karl terhadap Shida yang dipaksa menerima pengalaman pahit Rusmina selama 20 tahun ke dalam mindanya. Masa peristiwa ini berlaku dalam jangka waktu yang singkat selepas bab-bab sebelumnya. Tempat penting termasuk dalam kereta semasa penculikan Farisha, Saflab, tempat perbualan antara Elia dan Shida berlaku, Cyberjaya, di mana Saflab berada dan lokasi yang dituju oleh Rosman untuk menyelamatkan Farisha. Antara watak penting dalam bab ini ialah Farisha, mangsa penculikan yang keliru dan marah apabila dipaksa bertemu ibu kandungnya. Marilyn, wanita yang mendakwa ibu Farisha. Amin Farid, penculik Farisha. Elia garis miring Rusmina, watak misteri yang sebenar ialah Rusmina, mangsa Karl. Karl, watak antagonis yang menjalankan eksperimen ke atas minda manusia. Shida, individu yang menerima memori pahit Rusmina. Dr. Maxi, Akram Khairul Anwar, saintis yang sedar eksperimen itu memberi kesan buruk kepada Shida. Pengajaran daripada bab ini: jangan paksa orang menerima sesuatu yang mereka tidak rela, termasuk identiti atau memori. Eksperimen sains perlu beretika dan tidak menyeksa manusia. Setiap manusia ada hak terhadap diri dan kepercayaannya. Identiti seseorang bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga nilai dan pilihan hidup. Skim ringkasan bab 12 dari nodel di sebalik dinara. Bab ini menyelahkan konflik antara sains, etika dan nilai kemanusiaan. Ia mengajak kita berfikir tentang pentingnya empati dan menghormati hak individu. Terima kasih kerana menonton pembentangan kami.